Motor tu pun. Okay, saya ada letak nasi macam ni. Lepas tu yang bestnya ada tu. Okay, ni boots noodle. Dekat sini dia ada ni juga. Sweet tu. Dia angkor. Ni yang viral di Langkawi setakat lo ni. Boots noodle. Dia punya daging ni macam guna daging tu. Daging shabu tu. Nampak tak? Nampak tak? Dan sangatlah lembut. Oh. Katalah kata guna ni weh. Kita try. Oi, kita try. Mau popcorn. Makan ayam ke? Weh, kuah dia apa tak campur apa-apa. Tapi kalau apa suka pedas, masam, apa boleh tambah. Saya ada ini lagi. Okey. Payah dia tak pahit. Ha? Putih sumpah tak pahit. Sikit je rasa. Ha? Okey. Oh, ni kedai ni. Motor tu pun. Dah doa. Yang kami makan ni kuotiao kecil yang apa? Kuotiao kecil. Weh, serius sedap. Sumpah kuah betul-betul sedap. Kalau pemain ayam nak, apa boleh main makan dekat sini. Best. Apa ada nama kedai dia? Sekejap lagi aku mention dekat bawah. Okey, bye. Okey guys, kat sini dia ada sweeto juga. Nampak lembut gila. Oh, parah. Lembut. Sayang dah bungkus ke? Tidak. Okey. Tapi sudah. Enggak.